Kebanyakan orang-orang Melayu yang miskin-miskin ni, dia mesti ada anak yang ramai. Kita boleh tengok banyak kisah ibu tunggal yang kena uruskan ramai anak dia secara bersendirian. Sampai kena minta sumbangan sana sini. Memang dalam Islam, anak tu adalah rezeki. Tetapi kalau kita tidak tahu menguruskan ia, maka ia akan menjadi bala pada kita. Dan kalau keluarga Melayu tu tak jatuh sampai ke tahap miskin, mak ayah dia yang ada anak yang ramai tu, mesti akan tanggung hutang yang banyak kan. Kena bayar itu ini untuk setiap daripada anak mereka. Jadi, sumber kewangan mereka terbeban. Orang Cina, dia paling ramai anak pun dalam 2 orang. Saya pun tengok trend sekarang ni pun ada yang 1 anak saja. Ada yang kadang-kadang tu memang tak ada anak. Saya dah jumpa ramai orang yang macam ni. Dan mereka ni bukan tak nak sebab mereka tolak rezeki, tetapi disebabkan mereka tak bersedia daripada segi kewangan. Kalau korang perasan, orang Cina yang ada ramai anak, kadang-kadang ada sampai 4-5 orang, mesti yang jenis kaya raya. Sebab bila dia kaya, dia ada sumber kewangan yang kukuh. Dia bolehlah ada anak yang ramai. Jadi anak-anak diorang ni semua dijaga dengan baik. Jadi bila korang dah berkahwin, kalau korang rasa tak nak ada anak, tak apa. Tapi kalau nak ada anak, saya berpandangan cukup seorang. Sebab nak jaga seorang tu pun bukan mudah. Ini antara cara lah untuk orang Melayu stabilkan ekonomi mereka. Kalau korang betul-betul kaya, nak ada anak 2, 3, 4 sampai 20 anak pun dipersilakan, tak ada masalah. Orang Cina ada sumber kewangan yang lebih baik daripada kita sebab mereka ada anak yang sikit. Bila ada anak yang sikit, lagi mudah nak uruskan dari segi kewangan. Apa pandangan korang pula? Tuliskan dalam ruangan komen.